Assalamualaikum semua. Selamat datang kembali kepada mereka yang telah lama menyokong channel ini dan selamat datang kepada mereka yang baru saja datang ke channel saya. So, hari ini saya nak bercerita. Oh ya, sebelum tu saya minta maaf sebab dah 2 minggu kot kalau tak salah saya tak upload video sebab alhamdulillah saya telah pun melahirkan bayi saya pada 31 Oktober yang lalu. Tapi sebelum kita bercerita tentang perjalanan kelahiran bayi saya yang macam mana saya cakap yang cukup drama tersebut, saya nak habiskan dulu cerita sewaktu saya mengandung. Okey, hari ini kita nak bercerita tentang COVID-19 sewaktu kehamilan. Okey, pada bulan 7 lebih kurang dalam 21 bulan 7 kalau tak salah saya pergi check up seperti biasa di klinik Chia, tetapi masa tu saya selsema. Sebenarnya saya selsema tu kalau tak silap bermula hari Khamis atau hari Jumaat. So hari Sabtu saya sempat lagi bertugas di orkestra event dekat Philharmonic KLCC. Masa itu saya rasa badan saya sengal-sengal, especially dekat bahagian punggung. Bila saya tanya dengan kawan-kawan kata, ada kawan yang kata benda tu biasa sebab saya mengandung. Tapi ada kawan yang cakap usia kandungan saya belum terlalu besar, jadi kenapa dah mula sakit dekat kawasan situ kan. Jadi saya pun macam tak tahulah, mungkin sebab saya demam ke apa. Tapi bila saya check suhu badan dengan termometer, suhu badan saya normal lah, tapi saya batuk dan sesama lah masa tu, sakit tekak dan sebagainya. Dan saya rasa macam susahnya sesama waktu mengandung ni sebabnya saya tak boleh makan ubat sebarang dan saya 2 minggu sebelum tu kot saya dah sesama dan batuk. So benda ni jadi lagi, cuma saya ambil redoxon je lah untuk tambah vitamin C dan saya banyakkan minum air putih lah. Dan pada hari Isnin minggu berikutnya tu saya ada check up seperti biasa di klinik Chia. Masa saya pergi check up tu, saya bagi tahu doktor boleh tak bagi saya ubat sesama yang saya boleh makan as a pregnant woman kan. Dan doktor kata okey, saya boleh bagi you ubat sesama. You dah buat RTK belum? So saya cakap saya tak buat RTK pun. So doktor pun minta nurse dia buat RTK untuk saya. Saya kena tunggulah dalam 15 minit. Jadi bila saya tunggu tu tiba-tiba nurse datang, nurse cakap, "Kak, akak positif." "Hah? Positif? Positif apa?" Cakap positif COVID. Doktor pun keluar jumpa saya, dia bagi tahu dia akan refer saya ke PPUM. Kebetulan saya memang booking untuk bersalin. Saya memang nak booking, masa tu belum booking lagi, nak booking untuk bersalin di PPUM. So doktor cakap bawa surat ni terus pergi ke emergency, jangan pergi ke bahagian ginekologi dulu sebab ini adalah urusan COVID. Terus dia pergi ke emergency. So saya tanpa berlengah lagi, saya terus ke PPUM, masa tu ke bahagian emergency. Dan saya dengar lah kaunter tu macam dia confuse saya. Mula-mula yang lelaki tu layan saya, dia kata, "Oh, kalau pregnant bukan kat sini." Saya cakap, saya tahu kalau bukan pregnant kalau pregnant bukan dekat bangunan tu, bukan dekat emergency, tapi sekarang ni saya COVID dan saya mengandung. Doktor refer saya ke sini, ke emergency lah maksud saya. Dan dah lama duk bercakap dengan yang lelaki tu, yang perempuan kawan dia tu baru habis bercakap dalam telefon. Mungkin dia pun tengah menguruskan kes-kes orang lain lah kot. Dan dia ambil surat saya, dia baca, dia kata, "Oh, memanglah kat sini." Dia cakap dengan kawan dia, "Bacalah, dia pregnant tapi dia COVID." Macam tu. Dan bila yang penjaga kaunter yang perempuan tu, mungkin dia call dekat kompleks wanita dan kanak-kanak kot, nak make sure kes saya tu sepatutnya ditangani di mana. Dan
mungkin orang yang belah sana jawab kot emergency yang kena tangani kes saya tu, dan saya pun dibawalah masuk ke sebuah bilik di macam kuarantin lah, sebabnya kita COVID kan. Sebab saya dengar lah pekerja staff yang entertain saya tu, dia bagi tahu kepada staff yang lain, ni bilik pesakit COVID, so jangan tiba-tiba masukkan orang lain pula dalam bilik ni. So saya duduk kat situ, macam biasalah dia orang buat prosedur dia orang, cek BP, cek termometer, cek demam saya ataupun tidak. Memang dia orang pun cakap saya tak demam. And then dia orang ambil darah dan sebagainya. Dan dia panggil juga doktor daripada bahagian ginekologi. So mula-mula seorang doktor perempuan datang, kemudian ada pula doktor lelaki. Saya rasa doktor lelaki tu mungkin doktor pakar kot. Dia macam lebih senior lah, dan dia pun macam cakap lah dengan staff emergency tu. Dia kata kenapa tak tolak saya punya kes ni ke kompleks wanita dan kanak-kanak, sebab dekat sana saya mengandung. So kalau dekat kompleks wanita sebenarnya ada je tempat yang diorang boleh kuarantin saya, dan diorang boleh buat check up lebih lanjut, sebab saya mengandung kan, peralatan semua ada dekat sana, dia kata. So staff tu cakap lah, emergency dah call kompleks wanita. So kompleks wanita kata kes ni dekat sini, bla 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 bla. So doktor tu dia terpaksa lah balik semula kot dekat kompleks wanita. Lepas tu dia datang balik dengan portable punya alat untuk cek jantung baby. Lepas tu saya pun dia cek dia berdua lah. Lepas tu dia cek dia kata macam ada something lah dia cakap kan. So saya dah berdebar dah masa tu, ya Allah, apa jadi dengan kandungan saya, disebabkan saya COVID ni, saya takut. So dia pun keluar balik dan dia datang lagi sekali dengan alat yang lain. Lepas tu rupa-rupanya alat yang tadi tu tak function. Saya berdebar lah kan. Lepas tu bila dia tengok jantung baby okey, segalanya okey, so dia cakap dengan saya, dia discharge saya lah, sebab tak perlu admit saya dekat ward, sebabnya saya okey, saya tak demam, saya just batuk dan sesama, even saya COVID, dan jantung baby okey, baby still aktif dan sebagainya. Okay, satu yang saya dapat buat kesimpulan, tapi saya tak tahulah betul ataupun tidak. Sesiapa yang doktor atau nurse yang tengok video ni, mungkin you all boleh betulkan lah pendapat saya ni. Saya rasa kalau seorang ibu tu dia mengalami sakit macam COVID ke apa ke, baby dalam rahim ni sebenarnya susahlah untuk dijangkiti. Unless kalau doktor tengok baby pergerakan baby tak aktif, jantung baby tu tak normal, itu mungkin ada something wrong. Tapi selalunya kalau ibu sakit, saya pernah dengar ada orang cakap rahim tu tempat yang paling selamat untuk baby. Kalau apa-apa berlaku, ibu kena dulu. So baby normally akan selamat kat dalam tu. So kemudian doktor yang pakar tu dia bagi saya appointment lah, sebab dia tanya saya nak terus check up dengan PPUM ke, nak bersalin kat PPUM ke, macam mana. So saya kata saya memang doktor dari klinik yang saya pergi tu memang refer saya ke PPUM untuk bersalin dekat PPUM lah. Okay, kenapa saya pilih PPUM? Sebab PPUM ni dia dekat dengan dua-dua, dekat dengan office saya dan dekat dengan rumah saya. Sebenarnya saya nak bersalin dekat hospital Tengku Azizah tu yang baru tu, sebab kawan saya kata hospital tu lawa, cantik dan sebagainya, tak crowded lah macam hospital lama. Tapi bila saya fikir-fikir balik, kalau saya di office memang dekat lah dengan hospital tu, tapi kalau saya di rumah agak jauh untuk saya pergi ke GH tu. Sebab tu saya buat keputusan untuk bersalin di PPUM.
Saya rasa itu sajalah untuk video kali ini. Nanti teruskan bersama saya pada masa-masa yang akan datang untuk saya kongsikan pengalaman-pengalaman sewaktu mengandung dan proses kelahiran baby yang tak disangka-sangka. Untuk dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan bolehlah kongsikan pendapat anda atau pengalaman anda as a pregnant woman dekat kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.